Terjun je Pulau Ujung ni, kita pun tak expect ada ciptaan-ciptaan Allah yang memang cantik. Yang kali ni jackpot. Kita dapat jumpa macam-macam jenis ikan. Sebab kita first time pergi island hopping, so bila dapat jumpa ikan-ikan bawah laut ni, bawah pulau, bawah laut, apa-apalah. So terkejut lah. Sebab biasanya kita duduk dekat darat, bila kita dekat laut ni, rupanya ciptaan Allah ni sangat-sangat menakjubkan lah. Lagi banyak kita teroka, lagi banyak kita dapat hikmah ataupun kita nampak kekuasaan Allah SWT ni. Memang cantik. Aku pun tak tahu apa nama jenis ikan ni. And kat sini memang puas hati lah untuk kita tengok jenis-jenis ikan. And Amir ada ajar kita orang satu trik. Dia macam mana nak tarik ikan ni, kau tengok. Korang gerak-gerakkan jari korang, nanti ikan tu akan berkumpul. Tengok. Itu trik yang korang kena try lah kalau datang dekat island hopping. Sebab diorang akan ingat benda tu cacing. Tengok. Uish, ni kalau aku pun akan gigit jari ni. So pengalaman dekat Pulau Ujung ni antara pengalaman yang kita orang tak akan lupakan lah. Sebab best lah dapat main-main dengan ikan lah. Sebab biasa dapat tengok ikan siakap, ikan siakap tiga rasa, siakap steam kan. So ni kita dapat ikan yang lain, ikan yang sesuai untuk kita buat ikan masin. Ada ke orang buat ikan masin? Tiba-tiba abang ni bagi tahu kita orang yang kita orang dah masuk dekat Pulau Rawa. Pulau ni sekarang ni tengah tutup. Cumanya dia bagi kita orang singgah je lah. Pulau ni memang fully milik peribadi Kesultanan Johor. Dia ada beberapa resort yang cantik. Kalau nak pergi sini memang kena book resort kat sini lah. Saya ada gelongso semua, memang cantik dalam ni.